Assalamualaikum sahabat semua, pernah dengar tak takbir muqayyad dan takbir mursal? Ramai tak tahu. Padahal dua-dua ni ada waktu dan cara berbeza. Takbir mursal disunatkan pada malam kedua-dua hari raya Aidul Fitri dan Aidul Adha, iaitu bermula dengan masuknya waktu maghrib malam raya hingga imam mengangkat takbir untuk melakukan solat raya pada hari raya tersebut. Takbir mursal atau mutlak ini dianjurkan untuk dilakukan di mana-mana sahaja pada bila-bila masa dengan suara yang kuat bagi menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjelang tibanya hari raya. Takbir muqayyad pula hanya disunatkan pada hari raya Aidul Adha sahaja dan tidak ada pada hari raya Aidul Fitri. Waktu takbir ini bermula lebih awal, iaitu bermula selepas solat fardu subuh hari Arafah 9 Zulhijjah dan berakhir pada waktu asar penghujung hari Tasyrik pada 13 Zulhijjah mengikut pandangan yang asuh. Inilah yang Nabi dan para sahabat amalkan. Jangan tinggal. Jadi nak hidupkan sunnah, bezakan dua jenis takbir ni dan tambah pahala raya korban kita.